saya bersama dengan Datuk Saifuddin dan insyaAllah beliau akan bincang pasal pendidikan di Malaysia. Saya rasa mungkin Datuk dia tak semestinya dia sependapat dengan apa yang telah dilaksanakan di Malaysia, dan mungkin beliau akan ada pandangan yang berbeza dalam apa yang telah kita amalkan di sistem pendidikan di Malaysia. Dan cumanya kami punya style kami dalam lepak maqasid ni, Datuk akan bentang selama 20 minit idea pandangan, dan lepas tu kita akan buka soal jawab, dan kemungkinan akan ada kritikan lah. Anak muda sini ni ada yang gila-gila ni, yang gila betul pun ada, dan dia akan kritik kemungkinan, mungkin ada bagi pandangan, dan mungkin ada provoke. Datuk jangan ambil hati dengan orang provoke. Rasa Datuk Saifuddin okey. Kalau Ibrahim Ali ada masalah. Kan? Dan macam itulah insyaAllah 20 minit. Lepas tu kita akan buka pada audiens insyaAllah. Okey, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saudara pengurusi dan saudara-saudari yang dikasihi sekalian, saya pertama-tamanya nak mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas kesempatan bertemu pada malam ini. Yang keduanya nak minta ampun kepada yang dari USIM yang kebetulan ada di sini. Tolong kirim salam dekat kawan-kawan. Saya ada hutang dengan USIM. Dan juga minta maaf jugalah pada orang Shah Alam yang pergi ke USIM pada malam itu. Tapi memang tak berkesempatan sungguh, ya. Hilang suara betul. Jadi kalau setakat serak tu boleh juga lawan Ramli Sarip kan. Tapi bila hilang suara tu memang tak berupaya lah. Saya diminta membicarakan tentang transformasi sistem pendidikan di Malaysia. Saya bermula dengan menyebutkan beberapa latar belakang pegangan saya tentang pendidikan. Dari satu segi saya banyak terpengaruh dengan pandangan Profesor Said Naqib Alatas. Dari segi yang lain saya juga peminat beberapa penulis barat yang lazimnya diminati juga oleh kawan-kawan yang seangkatan dengan saya, seperti Ivan Illich, ya, dan satu dua yang lain. Dan akhir-akhir ini ada juga beberapa penulis yang begitu kritikal tentang sistem pendidikan di barat. Dan dalam konteks tanah air kita, saya juga menyanjung usaha-usaha yang dilakukan oleh Tan Sri Dr. Zulkifli, bekas Naib Chancellor USM, yang cuba membawa pendekatan de-westernization of higher education yang ada banyak persamaan dengan Wan Makno dalam konteks ini. Baik. Saya fikir di Malaysia sistem pendidikan kita ini sampai ke suatu tahap yang ada kejayaan tertentu. Misalnya dari segi akses kepada pendidikan. Juga dari segi berjaya melahirkan sejumlah tenaga kerja yang tak kiralah dilihat dari sudut agenda Melayu ke bukan agenda Melayu ke, sedikit sebanyak dasar ekonomi baru itu dari segi matlamat melahirkan sejumlah
golongan profesional Bumiputera itu ada menampakkan kejayaannya, tetapi dalam hal-hal yang tertentu kita juga melihat beberapa kelemahan yang agak nyata. Satunya ialah dalam konteks melahirkan golongan profesional itu pun, yang lahir dari segi pemegang ijazah 6 bidang profesional itu mungkin hampir mencapai matlamatnya, tetapi sama ada mereka complete the final kilometer. Misalnya kalau dia ada ijazah sarjana muda kejuruteraan, adakah dia ada IR? Kalau dia ada sarjana muda perakaunan, adakah dia juga seorang chartered accountant? Itu persoalan yang lain, dan kita akan lihat ada gap yang besar. Kita juga melihat ada perubahan-perubahan dalam sistem persekolahan dari zaman Anwar sampai ke Musa, sampai sekarang ke zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ada blueprint 11 langkah dan sebagainya. Tetapi pada waktu yang sama, beberapa isu asas masih juga belum dapat dijawab. Misalnya nisbah guru dan murid yang sangat-sangat asas dalam perbincangan dari segi kualiti pendidikan sekolah. Itu masih belum terjawab, dan kita lihat ada gerakan di kalangan guru-guru yang menentang pelaksanaan PBS, pentaksiran berasaskan sekolah misalnya. Jadi begitu ya. Dari satu segi kita sampai ke satu tahap yang boleh dibanggakan dalam keadaan-keadaan tertentu, dalam menggunakan kriteria-kriteria tertentu, memenuhi matlamat-matlamat tertentu, tetapi dalam keadaan yang sama, matlamat itu tak dipenuhi sepenuhnya, khususnya dari segi kualitinya ataupun depthnya, dalamnya, ataupun kehalusan kemurniannya. Pada waktu yang sama ada kelemahan-kelemahan yang nyata. Cuma soal ukuran kelemahan dan kejayaan itu pun satu perkara yang lain. Mengapa kita berhadapan dengan masalah ini ataupun isu-isu yang saya timbulkan ini, dan saya yakin ada isu-isu lain juga. Saya sekadar memberi beberapa contoh ya. Pada saya ada 3 sebab utama. Yang pertama ialah soal roh pendidikan itu. Kalau nak dikatakan tidak wujud sama sekali, mungkin saya tidak berlaku adil, kerana dia mungkin wujud di sana sini ya. Pockets of existence itu ada. Tetapi adakah dia wujud dalam pengertian yang sebaik-baiknya? Yang itu saya fikir mungkin tidak ya. Maksud roh pendidikan itu ialah misalnya dari segi pandangan alam kita dalam yang digunakan dalam sistem. Pandangan alam kita lain ni pandangan alam penggubal sistem. Misalnya matlamat pendidikan itu, dan di sini saya meminjam Syed Nakib ya, adakah dia benar-benar untuk melahirkan insan yang baik atau sekadar melahirkan pekerja yang baik? Kan Syed Nakib dia punya hujah, dia kata kalau dia kata pendidikan ataupun universiti tidak bermatlamat untuk melahirkan pekerja, tetapi melahirkan insan, good man and not good worker. Sebab good worker belum tentu good man, tetapi good man itu including a good worker. Jadi persoalan itu yang harus difikirkan. Lanjutannya juga ialah kalau kita melihat soal roh pendidikan itu dari segi sejauh mana amalan budaya ilmu dilaksanakan, baik di institusi pendidikan ataupun dalam masyarakat. Dan budaya ilmu, kalau kita guna kupasan Profesor Wan Makno, itu ada 3. Satunya ialah setiap orang sentiasa menuntut ilmu, meletakkan ilmuwan di tempatnya yang paling tinggi. Jadi soalan mudah saya selalu ialah adakah Naib Chancellor ilmuwan
yang paling tinggi, ataupun dengan kata lain, adakah kita melantik ilmuwan yang terbaik sebagai naib chancellor, sebagai dekan dan pemimpin-pemimpin institusi pendidikan yang lain. Yang kedua ialah kita sentiasa terlibat dengan proses pemburuan ilmu, pengongsian ilmu. Dan yang ketiga ialah sejauh mana setiap tindakan kita, setiap keputusan kita dibuat berasaskan ilmu. Jadi satu tadi melihat dari segi matlamat, dan satu lagi ialah melihat dari segi amalan budaya ilmu. Ini mungkin dua cara untuk mengukur atau menilai adakah kita mempunyai roh pendidikan dalam sistem kita. Yang kedua ialah adakah kita menggubal sistem pendidikan kita ini mengikut bukan priority, mengikut bukan pendekatan. Nantikan saya, kalau saya jelaskan, saudara boleh, malam ni tiba-tiba hilang perkataan yang saya selalu gunakan itu. Okey, misalnya, adakah kita menggubal kurikulum universiti dulu atau tadika dulu? Ya. Adakah kita menggubal kurikulum sekolah rendah dulu, kemudian kita gubal kurikulum sekolah menengah, kemudian kita gubal kurikulum universiti, atau kita gubal kurikulum universiti dulu, kemudian untuk mencapai matlamat kurikulum universiti digubal yang di bawahnya. Saya percaya kita seharusnya menggubal kurikulum universiti dulu. Kerana matlamat pendidikan ialah untuk melahirkan insan yang baik. Dan insan yang baik itu contohnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena ada profiling tu, kena ada profil yang nak dilahirkan. Dari situ turun ke bawah. Tapi nampak keadaannya, saya tak nak kata lazim, ya, tapi nampak macam selalunya kita buat songsang. Contohnya kita buat pentaksiran berasaskan sekolah, bermula daripada peringkat tahun 1, tahun 2, sekolah rendah, ya. Kemudian kita penggubalannya itu, ya, penggubalan. Memanglah nak mula mesti daripada darjah 1, tak mungkin mula terus darjah 6, Saifuddin gila lah, kita balik macam tu. Tak, tapi penggubalan kurikulumnya, seolah-olah lepas tu, sebabnya saya pernah berlaku diskusi-diskusi yang bila ditanya lepas ni apa, dia kata tunggu dulu. Maknanya dia dah mula tahun 1, tahun 2, lepas tu apa, dia kata tunggu dulu. Maknanya yang tahun 3 tu belum siap. Jadi songsang lah. Sepatutnya dia dah siap semua baru jalan, ya? Dan nak siapkan semua itu kena dari atas ke bawah, walaupun proses pelaksanaannya itu dari bawah ke atas. Jadi bila tempang ataupun songsang cara penyediaan kurikulum itu tidak bermula dengan profil yang paling agung yang nak dilahirkan, tetapi bermula dari bawah. Saya tahu ada teori-teori pendidikan yang mengajar ataupun yang mempengaruhinya, tetapi itu menyebabkan ini. Jadi kerana itu kita menggubal kurikulum itu seperti ada songsang, ya. Jadi bila songsang itu lahir songsang lah juga, ya, lebih kurang begitu. Perkara yang ketiga, yang terakhir yang saya nak sebutkan ialah kita masih belum bersepadu sepenuhnya. Walaupun ia diungkapkan, dalam banyak hal ia diungkapkan, tetapi kesepaduan itu masih pada saya belum berlaku. Ada banyak cara melihat kesepaduan. Misalnya kalau ketika UIA nak ditubuhkan, satu cara melihat kesepaduan itu ialah antara ilmu kemanusiaan dengan ilmu wahyu, ya? Antara prescribed knowledge dengan ascribed knowledge. Itu perbahasan yang besar ketika UIA hendak ditubuhkan pada awal 80-an.
Satu lagi cara melihat kesepaduan itu ialah keseimbangan antara apa yang dipanggil kurikulum dengan apa yang dipanggil co-curriculum. Ya. Kalau ukuran untuk masuk ke IPTA dijadikan hujah, maka kita berada pada kadar 90-10. Maknanya pemberatannya 90% ialah kepada kurikulum, hanya 10% kepada co-curriculum. Walaupun mungkin dia tidaklah serigid 90-10, dia mungkin sebenarnya 80-20 agaknya, ya. Tetapi hakikatnya ia masih belum menepati maksud keseimbangan itu, kerana saya misalnya mencadangkan 70-30, tetapi kalau kita lihat universiti-universiti yang ternama di dunia, walaupun nak quantify begini sebenarnya tak ada, tapi orang kata you need a working number to discuss or to go forward in this area. Setengah-setengah universiti yang terutama di dunia, mereka kelihatan lebih daripada 70-30, dia mengarah kepada 60-40, ya. Contoh, kalau di Universiti Harvard, untuk masuk sebagai seorang pelajar, selain daripada keputusan akademik yang baik, prestasi co-curriculumnya juga harus begitu tinggi. Saya bagi contoh, kalau seseorang itu calon itu dia pemain bola sepak sekolah, dan itu adalah suatu status yang agak baik, ya, dalam konteks 10% co-curriculum kita nak masuk ke IPTA. Kalau di Harvard, there is nothing. You kena, kalau tak main untuk pasukan negeri pun, paling kurang pun bermain untuk pasukan daerah. Itu maksud pencapaian co-curriculum. Maknanya pemberatannya itu sangat penting. Saya kenal seorang pelajar yang nak masuk ke London School of Economics. Dia diminta untuk menulis pengalaman dia dalam kegiatan co-curriculum di luar sekolah, bukan di dalam sekolah. Dan maksud co-curriculum di luar sekolah itu ialah yang berbentuk macam community service. Maknanya jadi pengerusi pengakap, tapi kalau hanya buat program dalam sekolah tak cukup. Dia kena jadi aktivis pengakap yang ada aktiviti di luar sekolah. Jadi dia pun dengan serta-merta buatlah satu program community service dengan satu kampung orang asli, kebetulan dalam kawasan Temeloh. Itu yang saya tahu cerita ini, ya. Seminggu dia buat kegiatan tu. Ini kegiatan yang orang kata Maggie Me lah, sebab nak tulis report itu dengan gambar dan sebagainya. Bila dibuat interview, tak dapatlah jawab dengan baik, sebab benda tu you buat dengan serta-merta hanya untuk menulis satu essay of 1000 word. Itu doesn't make you look good, ya. Jadi begitu. Sebab itu saya kira kita masih agak jauh dalam segi itu. Jadi transformasi berjalan, tetapi saya fikir beberapa perkara yang asas, soal roh, soal cara kita menggubal, adakah mengikut cara yang tepat, dan yang ketiganya soal kesepaduan ataupun keseimbangan itu pada saya masih belum kita capai pada hakikat yang baik, ya. Nak kata tak capai langsung itu macam saya kata di awal tadi, mungkin tidak adil, ya. Tetapi untuk kata kita sudah boleh bersorak ataupun kita boleh secara yakin mengatakan kita dah fulfill certain major requirements, saya fikir kita belum. Jadi saudara pengerusi, itu dululah untuk permulaannya, ya. Terima kasih.
Assalamualaikum Datuk. Saya kurang faham bila Datuk kata Datuk memberi penekanan terhadap penggubalan pendidikan dari peringkat universiti, diberi prioriti lah. Apa yang saya faham ini sepatutnya lebih baik sesebuah universiti, kalau kita bicara universiti di Malaysia lah, lebih elok diberi autonomi instead of digubal oleh pihak berkuasa. Sebab different university ada different strength. Macam UIA confirm different from UiTM, different from USM. Jadi apa pendapat Datuk? Saya rasa autonomy is better dan pihak berkuasa gubal sistem universiti. Ya, saya percaya kepada autonomi. Tadi bila saya kata menggubal itu ialah framework, ya, framework kerangka pemikiran kita. Jadi adakah kita bermula menggubal sistem pendidikan kita itu dari tadika bawa ke atas atau dari atas bawa ke bawah. Jadi itu yang saya sebutkan tadi, kita biasanya songsang, kita dari bawah ke atas. Soal universiti itu harus autonomi, itu memang sesuatu yang saya percaya dan sesuatu yang yalah, semasa saya di kementerian dulu ada diusahakan sedikit sebanyak diberikan autonomi kepada bermula dengan 5 buah research university, tetapi saya anggap itu tidak mencukupi. Bukan saja tak mencukupi kerana ia hanya diberi kepada 5. Okey, saya percaya kepada natural progression, boleh bermula dengan 5, kemudian 10, 15, akhirnya 20. Tetapi konsep autonomi itu pada saya masih belum begitu mantap, ya. Sebab kalau autonomi universiti, kalau dia public university, dia mesti menyentuh soal governance. Misalnya lantikan-lantikan, bermula dengan lantikan sekarang dipanggil LPU, Lembaga Pengarah Universiti. Sejauh manakah pihak pemegang taruh, ya, stakeholders universiti itu diberi peluang untuk menamakan siapa yang sepatutnya duduk dalam LPU, ya. So Ibrahim Ali ahli LPU, UiTM contohnya, ya. Saya tak tahu kenapa saudara ketawalah. Jadi pada saya, kalau LPU dalam fahaman saya, okey, oleh kerana dia public university, ada wakil daripada pihak kerajaan, itu wajar, ya, sebab dia menggunakan public fund, ya. Kemudian harus ada wakil pemegang taruhnya, misalnya wakil alumni, ya, wakil profesor, ya, dan satu dua termasuk wakil mahasiswa. Ketika Universiti Melaya dulu, Universiti Melaya sebelum 1975, ya, sebelum AUKU, dia pernah ada majlis universiti. Bahkan selepas AUKU pun ada majlis sebenarnya, ya. UM antara satu-satunya yang pernah ada istilah majlis, ya. Sekarang ni dipanggil LPU, Lembaga Pengurusan Universiti. Wakil mahasiswa ada dalam majlis Universiti Melaya. Sebab itu dalam Convocation Universiti Melaya, satu ketika dulu Presiden PMEM itu naik pentas semasa majlis convocation, kecuali kalau sesi itu dia yang nak terima scroll, tak mungkinlah dia tiba-tiba dia keluar dari belakang proses. So biasanya dia atau siswa wakil dia, ya, akan duduk di pentas kerana mereka ahli majlis, ya, begitu sekali. Jadi model itu sebenarnya kita dah pernah ada satu ketika dulu, ya. Dan kemudiannya ialah lantikan ahli-ahli senat. Ketika kita pindah AUKU pada tahun 2008 atau 2007 kalau saya tak silap, ya. Saya tak ingat tarikh dia. Tapi ini sebelum yang pindaan Seksyen 15. Kita telah benarkan setiap universiti itu untuk dekan dipilih oleh ahli fakulti, oleh pensyarah-pensyarah. Fakulti yang pertama yang memilih dekannya secara
pilihan raya lah, tapi bukanlah pilihan raya kecil, pilihan raya betul. ialah Profesor Ridwan Osman, Dekan Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Melaya. Dan UM dan USM seingat saya ialah antara universiti yang paling awal yang ada wakil profesor duduk dalam Senat. Sebab ahli Senat satu ketika dulu memang macam tu, tetapi selepas 75 banyak sangat perubahan sehingga ahli Senat itu tidak lain dan tidak bukan adalah Naib Chancellor, timbalan-timbalan Naib Chancellor, dekan-dekan, ketua-ketua jabatan atau ketua program, dan semua itu lantikan daripada LPU dan atau Vice Chancellor. Jadi memang semuanya orang-orang yang boleh kata sebulu dan sefikrah jugalah dari satu sudut. Tetapi sekarang ini sepatutnya komposisi ahli Senat itu harus seimbang antara pemegang jawatan iaitu Naib Chancellor, semua timbalan Naib Chancellor, dekan-dekan dan pengurusi-pengurusi program dan sebagainya, dengan lantikan profesor. Mana sesama profesor mereka melantik. Kita harus ingat tak semua dekan dan semua jabatan, ketua jabatan adalah profesor penuh. So profesor penuh melantik atau memilih di kalangan mereka siapa yang duduk dalam Senat. Jadi ini persoalan autonomi yang kalau sepenuhnya, tetapi tidak bermakna autonomi hanya isu untuk IPTA. Autonomi juga isu untuk IPTS. Sebab kalau tulisan siapa ini, Girox, dia kata universities in chain, itu ialah fenomena di Amerika di mana universiti itu menjadi kilang bagi pihak kerajaan. Kemudian bekas Presiden Universiti Harvard, Bob Derek, dia tulis buku tentang commercialization of US higher education, kalau tak silap nama buku dia. Itu tentang bagaimana ada universiti-universiti private yang tidak pula autonomi daripada funders, dan kes di Amerika yang besar, saya fikir tahun 80-an, ialah yang melibatkan satu department ataupun satu fakulti yang membuat kajian tentang sejenis ubat-ubatan, dan kajian itu dibuat funded by a big pharmaceutical company, one of the big four, kat sana ada 4 yang besar itu. Dan nak jadi ceritanya, kajian mereka mengatakan ubatan itu bagus dan sebagainya, tetapi malangnya setelah ia benar-benar digunakan oleh pengguna di Amerika, ada kesan-kesan negatif, katanya ada yang mati dan sebagainya, and the whole faculty kept quiet, tidak berani mengeluarkan apa-apa pandangan. Kerana apa? Kerana research itu mereka buat on behalf of the sponsor. Jadi mereka jadi di situ autonomi bagi sebuah IPTS pula. Jadi autonomi from both IPTA and also IPTS. Okey, ada yang lain? Saya je lah ambil alih daripada pengurusi. Saya tak kena buang kan. Sebab ini bukan universiti Malaysia. Okey, ada soalan, sila. Kita nampak macam Malaysia, Datuk. Dia macam mahasiswa itu sendiri, dia tak bebas untuk nak maksudnya berpendidikan, maksudnya berfikir mesti diikat dengan kerajaan. Kalau di luar kerajaan pun diikat dengan pengharaman buku, belajar JAKIM. Jadi macam universiti tu dia bukan tempat untuk nak bagi orang bijak, bagi orang bodoh lagi ada. Bahkan kadang-kadang orang yang datang universiti tu dengan orang yang di luar universiti, kadang orang luar universiti tu lagi cerdik jauh daripada orang dalam universiti. Jadi sebenarnya problem kat mana? Adakah sistem
pendidikan kita Malaysia memang begitu, ataupun mahasiswa kita ni pemalas atau macam mana? Agak-agak Datuk nak macam mana? Saya tak salahkan mahasiswa, sebab dua, satunya memang bukan salah dia. Salah pembuat dasar dan pelaksana dasar. Keduanya kerana dalam suasana begitu pun ada kumpulan-kumpulan mahasiswa yang membangunkan sendiri budaya ilmu dengan cara mereka lah, macam kumpulan saudara di sini, kawan-kawan yang mengikut geng lawyer buruk di Jalan Telawi, ya, anak murid Pak Sako, ya, itu ramai mahasiswa. Mana dalam suasana begitu mereka muncul juga. Ada yang mengikut buku jalanan dan sebagainya. Jadi maknanya pockets of awareness itu ada. Jadi bukan disalahkan kepada mahasiswa. Saya fikir berbalik kepada soal roh pendidikan itu, soal budaya ilmu. Kalau amalan di universiti tidak meraihkan budaya ilmu, kita selalu dengar ada program-program mahasiswa yang berkaitan dengan budaya ilmu. Tak kiralah namanya politik ke politik pun, politik ilmu lah, ya. Forum yang dibatalkan. Dan ada seorang timbalan Menteri Pengajian Tinggi, saya tak kenal sangat dia ni. Tapi saya dia beritahu dia dijemput oleh mahasiswa undang sebuah universiti PTA lah untuk bincang buku dia. Itu pun diharamkan. Itu pun tak boleh. Jadi dia ni pemegang rekod Guinness, ya. Tak ada dalam sejarah timbalan Menteri Pengajian Tinggi tak boleh masuk universiti dia sendiri. Jadi itu dan jadi itu tidak, pada saya itu tidak ini, ya. Pada saya universiti mesti menjunjung kebebasan akademik, ya. Dan kebebasan akademik itu hanya akan teruji bukan kerana kita nak uji, tapi bila berlaku insiden-insiden. Misalnya forum tak boleh, ya, melainkan kalau ada alasan yang munasabah. Dan kebebasan akademik termasuk seorang profesor mesti diberikan ruang untuk dia menyampaikan penghujahan dia atas isu-isu yang berkaitan dengan disiplin ilmu dia. Katalah Profesor Aziz Bari, sekarang Dr. Aziz Bari, ya, kalau dia mengutarakan pandangan dia tentang sukan bola sepak dan menyentuh peribadi tertentu, itu mungkin kita boleh kata ini tak sesuai, ya, kerana dia bukan bidang dia. Bola sepak bukan forte dia, ya, bukan, not his forte. Tapi kalau dia bincang soal perlembagaan dan dia menyentuh seseorang tokoh dan sebagainya, kita tak boleh kata dia telah melakukan sesuatu kesalahan, apalagi kalau belum disiasat, apalagi kalau siasatan polis. Sampai sekarang kita tak tahu apa hasilnya, ya. Tapi kalau dia kena gantung daripada universiti dan sebagainya, maka itu adalah insiden yang menunjukkan itulah kebebasan akademik itu tak terpelihara. Okey, ada orang tanya saya, kalau Aziz Bari bukan profesor, mungkin boleh tanya dia soal dia, tapi tak payahlah gantung, tanya je lah, ya. Tapi kalau dia seorang profesor, a professor is someone who profess his knowledge, ya, at a certain level. Saya nak tanya jugalah, kalau yang tanya dia tu Profesor Emeritus Syad Faruqi, wajarlah, ya. Tapi kalau yang tanya Profesor Aziz Bari itu Profesor Kangkung, maka
Dan disiplin ilmu tu, budaya ilmu sudah tidak dihormati lagi. Bukan tak boleh, bukan nanti you kata student tak boleh tanya mempersoalkan profesor. Tidak, maksud saya dalam konteks ilmu itu. Jadi kalau nak menyanggah dia tu, biarlah pada orang yang sewajarnya menyanggah. Cerita Profesor Kangkung ni ada sebab, dan tak ada kena-mengena dengan kenaikan ataupun penurunan apa-apa. Ketika Syed Hussein Alatas menjadi Vice Chancellor Universiti Melaya, jadi dia pernah mengkritik profesor-profesor yang tak produktif ni. Jadi profesor yang tak produktif ini, Allahyarham Syed Hussein panggil Profesor Kangkung. Jadi saya tak salah langsung menggunakan istilah itu pada malam ini. Istilah akademik. Okey, ada yang lain? Ada sebab kat Malaysia ni bukan ada Profesor Kangkung, PM Kangkung ada. Laki Kangkung ada Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk, saya happy. Ada dua benda saya nak sentuh. Pertama adalah berkaitan dengan autonomi universiti, sebab Datuk dah bercerita berkaitan dengan autonomi universiti. So, bila kita cerita dengan autonomi universiti, dan kalau kita patah balik report Carl Saunders Commission Report 1948, dalam sejarah kita melantik lembaga pengarah universiti pun telah kita masukkan idea kena ada wakil kerajaan, sebab idenya datangnya duit itu sumbernya daripada kerajaan. Dan akhirnya kita melihat sistem kita seolah-olah tidak bebas, tidak berotonomi dan sebagainya. Saya cuba melihat sama adakah ini adalah satu kelaziman bagi negara kita ataupun negara-negara di barat membuat seperti itu, meletakkan wakil kerajaan di dalam lembaga pengarah universiti bagi menentukan hala tuju universiti. Sebab seingat saya ada juga di beberapa universiti di barat yang mana membenarkan ahli-ahli alumni-nya memilih wakil-wakil mereka untuk berada di dalam lembaga pengarah universiti. Satu. Dua, saya nak tanyakan sama sebab kita jarang bicarakan tentang soal pembiayaan pendidikan. Hari ini kita lihat bajet 2014, 21% daripada keseluruhan bajet negara kita peruntukkan kepada pendidikan. Dan kalau kita fokus lebih kecil lagi, 98% di universiti ditaja oleh kerajaan. Sedangkan kalau kita lihat di Amerika Syarikat, contohnya ada 3 sumber pembiaya bagi pendidikan. Kerajaan tempatan, kerajaan tempatan, kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan hanyalah memperuntukkan lebih kurang 6% saja. Yang selebihnya adalah 47% adalah kerajaan tempatan, 46% adalah kerajaan negeri. Kalau kita bicara tentang soal transformasi sistem pendidikan dan kita mahu transformasi universiti kita, tidakkah kita harus fikirkan bahawa seharusnya universiti sudah sumber pendidikan, sumber biaya pendidikan seharusnya kita serahkan kepada masyarakat, serahkan kepada kerajaan negeri, serahkan kepada badan korporat, bukannya semata-mata kepada kerajaan pusat. Itu saja. Saya mohon komentar Datuk. Makin malam soalan makin susah. Terima kasih Hadi. Yang pertama tadi soal autonomi. Saya ada sebut tadi, katakanlah dalam konteks kita IPTA, saya masih pegang ada wakil kerajaan dalam LPU, ya. Tetapi LPU tu berapa orang? Katalah 9 orang. Jadi kita ada 8 yang lain, ya. Dan yang 8 yang lain itu seharusnya kerajaan tak campur pun dari segi lantikannya. Jadi kalau komposisinya ialah 2 alumni, 2 profesor, 2 orang tempatan atau 2 korporat ke, biarlah komposisi itu yang menentukan sendiri. Jadi kalau alumni kata nak lantik A, lah. Kalau alumni kata nak lantik B lah. Yang jadi masalah ada waktunya ialah orang lain yang melantik wakil alumni. Jadi alumni pun tak tahu, ya. Misalnya saya suka A, tapi A tidak pun
saya rujuk kepada alumni, tapi saya lantik, dan kebetulannya dia memang alumni, jadi saya umum je A mewakili alumni universiti so and so duduk dalam lembaga LPU. Jadi pada saya itu betul ada wakil alumni, tapi cara pelantikan itu tak kena, tak betul ya. Sepatutnya alumni menamakan. Kalau alumni menamakan Alif dan saya benci kepada Alif, saya kena terima juga sebab dia dilantik oleh alumni. Sebab itu prinsip autonomi yang mesti dijalankan ya. Yang keduanya ialah soal bagaimana melantik Naib Chancellor ya. Sekarang ini semua dilakukan oleh kerajaan ya, kuasa kepada menteri. Kita ada search committee, tetapi search committee dilantik oleh menteri ya. Search committee menginterview beberapa orang, kemudian menghantar lazimnya 3 nama kepada menteri. Tetapi sudah berlaku 1-2 kes di mana nama yang dihantar oleh search committee diketepikan oleh menteri dan menteri lantik orang lain. Jadi search committee pun pening. Menteri lantik search committee buat interview, search committee bagi 3 nama kat menteri, menteri ambil nama lain. Jadi itulah kadar masalahnya ya. Saya bagi kisah Universiti Harvard. Betul dia private, tapi sebagai satu contoh. Yang ni saya cerita panjang sikit ya. Apabila mereka nak melantik seorang presiden, lazimnya beberapa komponen yang penting yang ada kuasa terhadap dana dan sebagainya, kurikulum itu akan mencadangkan nama ya. Dan nama itu biasanya ramai, mungkin 7-8 orang, dan biasanya sangat transparent ya. Seperti seolah-olah namanya itu disebut-sebut orang, dan kalau dalam surat khabar mahasiswa itu apa nama, what is the colour of Harvard, dia nama surat khabar tu Crimson, the Crimson. Ini student membahaskan calon-calon. Itu belum lagi surat khabar di Boston ni membincangkan siapakah calon-calon yang disenaraikan ya. 7-8 orang. So there is an open debate ya. Sehingga beberapa orang yang ditugaskan untuk menginterview dan menyenarai pendek ni tak beranilah sesuka hati tiba-tiba ada nama lain keluar dari poket kiri ya. Tak mungkin, impossible ya. Kalau tak setuju pun tapi sekurang-kurangnya nama tu telah dipamerkan dan orang kenal siapa itu. Kita jauh daripada yang begitu ya. Saya sangat harap kita boleh sampai ke situ. Okey, soalan Hadi yang kedua ialah soal dana. Saya nak jawab begini. Kalau kita IPTA, dia macam 100% milik kerajaan. Soalnya ialah kita hanya cerita kerajaan persekutuan. Kita tak cerita kerajaan negeri. Jangan cerita pun kerajaan tempatan. Sekurang-kurangnya kita harus juga cerita kerajaan negeri. Sebagai contoh, kalau universiti itu di Kelantan, universiti itu di Kedah, harus ada juga contribution ya, daripada kerajaan negeri. Itu belum berlaku. Saya harap ia boleh berlaku. Tetapi selain daripada itu juga ialah soal perbelanjaan universiti, bermula dari pembinaannya sampailah kepada yang lain-lain. Kalau saudara pernah pergi ke University Taylor's campus Lakeside, agak barulah, saya ingat 5-6 tahun baru siap. Mungkin 4 tahun yang lalu pertama kali saya ke situ, masa tu dia baru dalam setahun 2 siap. Saya bertanya kepada Profesor Hassan, Presiden University Taylor's, berapa kos pembinaan kampus? Tolak harga tanah lah. Dia kata 450 juta atau 540 juta. Angka tu saya mungkin terbalik
Ya, saya tak berapa ingat sama ada 450 or 540, tapi itu langka dia. Dan dengan kampus yang boleh muat 8,000 pelajar, ini kita tak cerita hostel ya, ini kampus pendidikan ya, classes, library dan segala macamnya, tapi dia kata boleh stretch sampai 12,000 orang pelajar. Bila saya balik, saya tanya pegawai-pegawai saya berapa jumlah yang kita belanja untuk membina kampus tolak harga tanah ya? Orang kata build up area lah ya? Jauh lebih besar, berpuluh persen lebih besar daripada yang di Thales pada waktu yang sama lah ya? Janganlah waktu sekarang memanglah lebih mahal. Jadi saya tidak boleh memahami pada masa kerajaan kepada universiti, kenapa misalnya masih banyak semutan bila mahasiswa minta peruntukan, jawabnya tak ada duit, tapi bila yang bukan mahasiswa duit ada ya? Dan ada masanya nampaknya mewah ya? Saya pernah bertanya sebab saya pernah rasmi sukan kaki tangan universiti, dan saya pernah rasmi masum ya? Dan saya dapati, dan saya tanya tapi saya tak dapat jawapan lah cuma saya boleh mengagak sebagaimana saudara juga mengagak. Kenapa bila masum dia nak kata daif tak, tapi apa namanya begitulah ya? Tapi bila sukan staff, wah dia punya kehebatan itu begitu gah sekali. Jadi soal perbelanjaan, cara dan sebagainya. Saya pernah sebut masa saya di KPT, saya kata kalaulah kita benar-benar guna this is my favorite example, apa yang kita panggil spend management technology, dan dua teknologi yang besar yang paling penting ialah e-procurement dan e-tender. We can save easily 20% of the cost. Saya berani sebut sebab sebelum saya pegang jawatan dalam politik, saya dalam sebuah syarikat IT, our flagship was e-procurement and e-bidding. Saya tak dapat bisnes pun dengan kerajaan sebab yang saya pergi, supaya saya pergi marketing dan pitching untuk dapat bisnes, sebab saya punya pitching ialah I want to save your money. So pay me only when I save your money. Tapi saya tak dapat satu pun agensi kerajaan yang nak berniaga dengan saya. Tapi saya dapat banyak sambutan sangat menggalakkan daripada swasta, sebab swasta memang nak maximize profit. One of the way to maximize profit ialah prudent spending. So sebab itu bila saya sebut di mana-mana, kawan-kawan saya dalam kajian dia kata, Din, you confident sangat boleh save. I confident sebab aku pernah buat. I know that we can save easily 20% of the cost. Sebab bila tender dan procurement dibuat secara transparent, harga automatik akan turun dengan sendiri. So sumber dana satu bab, penggunaan dana is another story. Okey, dia lain. Kalau warna daripada orang parti kerajaan, presentation. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ijam. Saya ada soalan kepada Dato'. Pertamanya, mungkin satu sort of like, pertamanya, I mean, in terms of when we talk about education, for instance, selalunya, I mean, berdasarkan apa yang saya faham pada konsep Profesor Al-Atas punya objektif is not to just focus on the content of the education, but also the essence of education, which means to produce a good man. Adakah berdasarkan kepada apa yang berlaku kepada pendidikan negara kita sekarang,
what maybe like mungkin kita nampak dari segi content wise doesn't have any problems. Dari segi technical ke whatever, we have the apa orang kata par excellence if you want to compare to whatever western countries. Tapi dari segi orang kata essence of education, mungkin we are severely lacking on that part. So probably Datuk boleh beri a bit of komentar on that part. The second part would be in terms of the KPI. Sebab berdasarkan apa yang saya faham, I mean university must have their own KPIs, you know, untuk measure performance, you know. So mungkin Datuk boleh share a bit on what are the general KPIs when it comes to government punya level, university punya level, and you know, adakah ia and then what's the time frame? Adakah ia tetap sama dengan apa yang kita punya set KPI a few years ago ataupun ia berubah? Dan sebab berdasarkan apa yang sekarang ni education policies, dia macam flip flop kan, so maybe KPIs pun change and that kind of stuff. So probably what's your comment on that? Thank you so much. Dia bila dia define university, dia kata apa, saya tak ingat the exact quote, tetapi university is not about buildings, tetapi the intensity of interaction between students and lecturers, and between student and student and lecturers. That intensity refers to discourse, refers to conversations. Yang itu yang saya fikir memang kita kurang. Saya selalu bertanya kepada kawan-kawan yang menjadi pensyarah di universiti, saya kata, you orang belajar kat luar negara macam ni ke? Dia kata, tak ada kat luar negara, kita macam yang saya Nakib sebut tu lah. Kenapa dekat sini you tak begitu? Dia kata, buat macam tu payah. I want to relate a story. Saya tak boleh sebutlah nama dekan fakulti dan universiti mana sebab dia masih in service, ya. Yelah, kawan dah cerita, takkan saya nak sebut nama dia kan. Korang punya YouTube ni kan merebak. Okey, ada satu kes. Kesnya ialah seorang candidate, postgraduate candidate, membuat researchnya di India. Jadi tentulah dia ada supervisor yang di sana, yang dipersetujui oleh universiti dia. Oh, ini bahaya betul, tersebut nama universiti ni Naya. Complete lah dia punya research, dia punya thesis. Bila bawa balik ke sini, somehow ketua jabatan bagi markah yang baik sampai dekat dekan ini, sebab dekan ini terkenal dengan strictnya dan menjaga kualiti. Jadi dia ada panel dia yang menilai semula, walaupun jabatan dah ini, tapi di peringkat dekan dia jaga, dan timbalan dia ataupun tim dia mengatakan, ya ke sebaik ini yang diberi oleh ketua jabatan, macam itulah. Jadi dia tanya balik ketua jabatan, dekan tanya ketua jabatan, macam mana calon ni dapat markah yang sedemikian baik. Jadi jawapan daripada ketua jabatan tak meyakinkan, sehingga dekan minta izin daripada timbalan naik chancellor akademik kalau boleh disiasat apa sebenarnya yang berlaku di India tempat dia buat research itu. Okey, research dibuat dalam bahasa Inggeris, ditulis dalam bahasa Inggeris. Supervisor itu tak reti bahasa orang putih, so very suspicious. Pendekkan cerita, dekan bawa ke Senate, ya. Dan yang mengejutkan dekan yang bercerita dengan saya, dia kata orang tak sokong dia, maknanya nak gagalkan kandidat ni, ya.
Tapi bila keluar daripada dekan, daripada mesyuarat senat, minum kopi itu, ada 2-3 orang profesor yang datang. Aku sebenarnya setuju dengan kau punya cadangan. Habis kenapa you orang tak sokong masa dalam senat? Alah, kita dah 50 lebih ni, malas lah, you know, this kind of thing. So, itu berlaku, ya, itu berlaku. Unfortunately, itu berlaku. Jadi ini menjadikan benda tu berjalan, ya, kerana tak adanya conscience di kalangan majority. Jadi yang minority yang betul-betul nak mempertahankan kualiti itu ada masanya, kalaupun tak jadi mangsa, dia tak dapat dokongan yang sepenuhnya. Dan ini bergantung kepada misalnya saya katakan tadi, ya, pemilihan naib chancellor. Pada saya, naib chancellor itu biarlah the leading figure in his or her field of specialization. Ya. Baru dia akan dapat peer respect, collegiality daripada dia. Dekat universiti ni dia ada 2 prinsip yang dianggap sakral, ya. Satu ialah peer recognition dan collegiality, dan itu banyak bergantung kepada bukan namanya, bukan titlenya, tetapi kehebatan seseorang itu dalam bidang dia. Jadi dia mungkin seorang profesor dalam bidang farmasi, dia dilantik menjadi naib chancellor, sedangkan di universiti itu ada berpuluh-puluh disiplin ilmu yang lain, tetapi yang lain-lain itu akan menghormati dia kerana dalam bidang farmasi, sebagai contoh saya katakan tadi, dia memang the leading figure, ya. Tapi kalau dia belum Profesor Madya pun dalam bidang dia, dan dia boleh jadi naib chancellor, you tak boleh expect profesor atau profesor emeritus yang sedia ada akan menghormati dia. Habis-habis taat kerana terpaksa dan sebagainya, ya. Jadi itu the essence of universiti itu dalam konteks yang semikian. Soal KPI, ya, kita punya major KPI untuk universiti ialah akses kepada pendidikan. Ini kalau dalam TKRA ialah akses, ya. Dan pada saya soal access to education itu kita dah capai, tak timbul persoalan. Persoalan yang lebih penting ialah soal kualiti. Okey. Soalan sekarang ialah siapa yang menentukan kualiti? Saya sebenarnya lupa nama seorang author, dan nama bukunya pun saya lupa. Memang malam ni saya off form betul, ya. Kalau interview ni fail. Anyway, this author mengatakan bahawa yang jadi masalah kepada banyak transformasi universiti, dan dia pun guna istilah transformasi, ialah ukuran-ukuran dan kriteria itu ditentukan bukan oleh universiti, tetapi oleh pentadbir dan pentadbir atau penguasa, dan satu lagi ialah ini yang memberi dana. So dia kata yang memberi dana dan penguasa atau pemerintah ataupun tengoklah kalau dia IPTS ataupun private university, the owner, the funder, itu yang menentukan. Jadi sepatutnya KPI itu ditentukan oleh universitinya sendiri. Saya bagi contoh, kalau di Universiti Melaya, saya kira naib chancellor dan dekan fakulti sastra setiap kali nak ambil pelajar baru sangat risau, kerana KPI akses itu ditentukan oleh kementerian, dia punya jumlah pelajar semakin mengecil. Tetapi saya minta maaf lah kalau asyik-asyik sebut Harvard ni kan. Sebabnya gini. Sebab ada orang bila dia cerita ni, dia cerita Harvard, tapi the essence of Harvard dia tak nak pakai. Itu masalahnya. Di Harvard sentiasa ada profesor Sanskrit, walaupun dia mungkin tak ada student. Tak ada student nak belajar Sanskrit, tapi profesor Sanskrit ada. Sebab Harvard menghormati
bahasa-bahasa yang ada tradisi ilmunya yang tersendiri. Tak kira lah you setuju tak setuju, tapi pokoknya dia pernah berperanan dalam itu. Jadi soal KPI, saya rasa yang ditentukan itu banyak dapat dicapai. Ya, cuma soalnya ialah adakah itu sebenarnya KPI sebuah universiti? Itu persoalan yang pada saya lebih besar daripada mencapai misalnya berapa jumlah keluar, berapa jumlah. Itu saya fikir bukan satu persoalan. Ia boleh dicapai dengan agak mudah. Tetapi adakah itu sebenarnya? Macam kita balik asal lah. Are we producing good men or are we producing good worker? Ada orang cakap dengan saya, Din, good worker pun kita tak produce. Teruknya. Sebab itu kita kena beberapa tahun yang lepas kita terpaksa introduce GSA kan, Generic Student Attributes. Itu nama rumit untuk perkara mudah, iaitu kemahiran insaniah. Soft skills, tapi kena bagi nama yang sedap. Jadi GSA, Generic Student Attributes, ada 7 elements dan sebagainya ya. Dan saya pun dapat tahu daripada bekas SCSK saya, saudara Nazri, dia balik ke universiti untuk bekerja. GSA yang asal tu lain sikit, tapi bila diimplement nampaknya dia jadi macam akademik sangat. Semua benda nak diukur, jadi soft skill ni tak semua benda itu boleh di-quantify ya. The author yang saya lupa nama tadi juga menyebut satu perkara yang sangat penting. Dia kata dalam banyak hal, university education should not be measured but should be evaluated. Ini dua konsep yang sangat jauh beza. Should not be measured but evaluated. Tak boleh diukur tapi dinilai. Memang selama ini pun tradisinya universiti menilai, dia bukan mengukur. Measurement atau ukuran ini adalah istilah pengurusan dan perniagaan yang dimasukkan ke dalam dunia akademik. Sebab itu dia tak berapa nak kena. In fact, ada kawan-kawan yang mengatakan menggunakan KPI untuk universiti itu pun mungkin bukan satu pendekatan yang sesuai, kerana KPI itu adalah jargon yang lahir dalam dunia pengurusan dan dunia perniagaan. Jadi bila dimasukkan dalam dunia pendidikan seperti pendidikan tinggi, dia nampak macam tak kena pada tempat ya. Jadi ini dah pergi ke worldview lah ya, dah pergi kepada philosophical questions ya, yang sangat-sangat penting perlu dibicarakan ya. Okey. Ini Assalamualaikum Datuk. Soalan saya tentang, saya ada belajar satu subjek di universiti. Nama subjek tu ke entrepreneurship, keusahawanan. Jadi saya jumpa dengan dalam kelas tu memang agak lesu lah. Pelajar-pelajar nampak memang tak berminat nak belajar. Jadi saya jumpa dengan pensyarah tersebut. Saya bincang kan masalah apa yang berlaku dalam kelas. Jadi apa yang saya dapat daripada pensyarah tersebut, dia kata dulu cara mereka belajar berdasarkan kes. Diberi satu artikel, maksudnya relate dengan isu semasa. Bila diberi artikel, mereka sendiri, pelajar sendiri disuruh untuk analisis diri. Jadi daripada situ baru dia kaitkan dengan teori yang mereka nak belajar. Tapi sekarang ni saya tanya macam mana, kenapa tak boleh buat sekarang ni kan? Jadi cara saya berkata dia pula yang kena susah, sebab dia terikat dengan peraturan universiti sendirilah. Bila dia yang nak buat benda tu, dia akan kena punya. Jadi akhirnya saya lihat pelajar-pelajar tersebut belajar teori semata-mata. Jadi dia hafal teori je lah, hafal untuk masuk exam, lepas habis exam grad. Jadi universiti melahirkan graduan yang lesu. Dia belajar teori yang dia sendiri tak faham teori tersebut, dia hafal semata-mata. Jadi bila universiti melahirkan graduan yang lesu tu, macam Ustaz Wanji sebut lah,
Kan, orang yang masuk universiti sama macam orang yang tak masuk universiti, malah lebih bodoh daripada orang tak masuk universiti. Jadi apa pendapat Datuk? Best mesti suka. Asalnya dulu kita ada business school di sesetengah universiti. Kemudian business school yang di UPM dan di UKM diberi nama Top Business School. Ini macam research university lah, sebab nak promote the business school begitu. Kemudian kita berhadapan dengan masalah ramai graduan yang tidak sebelum saya pergi situ, kita punya business school ada masalah juga. Top business school kalau di Europe, di North America, pensyarah-pensyarahnya itu terdiri daripada 3 komposisi atau 3 jenis pensyarah, ya. Satu ialah orang yang memang ada pengalaman berniaga, dah milioner, tetapi dia nak give back to society dan dia balik ke alma maternya biasanya dan dia mengajar. Okay. Dan itu kumpulan yang besar, ya, persentasenya dalam fakulti. Kedua, dia adalah pensyarah yang pada waktu yang sama berniaga. Yang ketiga ialah dia adalah pensyarah yang dibenarkan oleh fakulti dan universiti untuk menjadi board of directors dalam syarikat-syarikat tertentu. Sebab itu bila dia buat case study itu dia punya, dia tahu betul, bukan case study orang lain. So case study yang saudara sebut tadi, saya nak tanya juga, case study dia photostat atau case study dia punya? Jauh beza tu, ya. Case study sendiri bawa dalam kelas itu lain, ya. Okey. Kita punya komposisi pensyarah tak begitu sangat, ya. Sangat kecil agaknya yang ada macam the top business schools di North America atau di Europe. Itu dah, masalah tu dah sedia ada. Kemudian kita bertemu dengan satu isu, ramai mahasiswa graduan tidak bekerja. Maka timbullah idea, agaknya kalau kita ajar bisnes atau keusahawanan, mungkin mereka boleh menjana pekerjaan sendiri. Nah, tadi pertamanya tak semua universiti ada business school. Business school pun ada masalah, quality of lecturer. Now semua universiti kena ajar entrepreneurship kepada semua pelajar untuk satu paper for one semester. You bayangkan masalah ni. Okay. Jadi sebab itulah you bertanya. Ya, apa yang you bayangkan itu memang betul lah. Kita tak prepare the quality of people untuk ajar subjek itu. I was involved in the debate when I was in the ministry. Sebab saya kata, sebenarnya kita nak ajar ni apa? Oh, kita mengajar keusahawanan bukan bermakna mereka menjadi peniaga, tetapi dia ada entrepreneurial skill. Dia boleh berfikir. So saya kata, kenapa panggil subjek itu entrepreneurship? Panggillah subjek itu critical thinking ke, design thinking ke, dan sebagainya. Ya. So kita selalu worldview tu tak kena. Jadi kalau isunya ialah thinking, kita ajar thinking skill. Tak payahlah sebut nama keusahawanan, ya. Sebut je lah thinking skill, ya. Dan saya fikir kalau thinking skill lain cara orang kata teaching and learning tekniknya. Jadi itu yang saya katakan tadi, apabila keputusan universiti itu tidak semestinya datang dari dalam universiti tapi datang dari luar, maka timbul isu-isu ini. Saya tak kata di tempat lain, di negara lain tak ada langsung, ya. Mereka pun kalau kita berbincang dengan kawan-kawan profesor, bekas-bekas presiden universiti, kita mungkin dengar isu yang sama, ya.
Cuma the degree of the issue could be more here and less there. Itu the degree of the issue. Ya. Mereka juga ada masalah yang hampir sama, tetapi dia punya, orang kata, suhunya, ya, kita lebih panas, ya. Dia orang mungkin kurang panas agak. Okey? Kira, dah. Sila. Saya ada soalan. Semua orang bercakap pasal higher education kan. Saya nak ke bawah sikit lah, kepada high school lah, level kan. So saya setuju dia Datuk katakan yang kita tak ada masalah access to education, higher education. Sebab rasanya kat Malaysia ni orang yang layak masuk uni, insyaAllah dapat masuk uni, tak ada masalah kat situ kan. Jadi saya nak fokus pada yang tak dapat masuk uni at the first place kan. Sebab saya berada dalam dua environment yang berbeza. Saya alhamdulillah dapat masuk sekolah yang kan kita ada skim sekolah kluster, sekolah bersih tinggi kan. Boleh pilih cikgu yang terbaik. Tu dapat dana untuk banyak masuk pertandingan, senang je. Tapi bila saya balik ke kampung saya, Mantin, tempat mak saya mengajar kan, Daif Makmal kan. So saya nak tanya soalan Datuk, Datuk, apa relevansi kita ada sistem sekolah yang ni yang menyebabkan ada disproportionate spending of government fund tu, yang menyebabkan disparity. So access pada education, datang sekolah ada, tapi access pada adequate education tak ada. So adakah ni kan dah lah tu menteri-menteri belum lupa lah datang dengan label lain. Waktu Isyamuddin sekolah kluster, bila Muhyiddin sekolah bersih tinggi. So ada, saya tertarik bila doktor bangkitkan naib chancellor kena ilmuwan. Adakah ini berlaku kerana menteri pelajaran kita bukan ilmuwan? So itu lah. Nanti dia akan jadi menteri pendidikan. Dia makin malam makin panas. Apa yang tanya tadi? Ini sebenarnya, ya, saudara menggunakan istilah yang sangat penting, adequate access, ya, supalah quality education, ya, dia berkait rapat. Di sini persoalannya ialah soal keseimbangan atau kesaksamaan pengagihan dana kepada sekolah elit dan sekolah luar bandar dan sebagainya. Saya belum aktif politik ketika perbincangan tentang sekolah kluster diadakan. Saya bekas pelajar MCKK, sebut betul-betul. Bukan MCGG. Kita ni selalu bila sebut, kita gelak ramai-ramai, maknanya sefikrah. Dah hilang. Jadi kami dengan saya dan beberapa orang, saya tak aktif sangat dalam alumni, tetapi masa tu saya dalam, saya ingat saya Akademi Belia kot, ya, my own NGO. Tapi kami pakat-pakat sebab ada invitation daripada Kementerian Pelajaran masa tu untuk ada seminar ataupun workshop tentang sekolah kluster. So saya sebenarnya tak berapa minat, sebab saya baca paper tentang sekolah kluster tu, saya kata this is not really a good thing lah, ya. Tapi kawan-kawan kata, why not kita join, ya. Atas dua sebab. Satunya ialah kita bagilah idea kita, ya. Dan yang kedua, ada juga kawan-kawan yang kata kita ni pun tak nak ketinggalan juga. Kita kok benda ni elok dan sebagainya. So nak pendekkan cerita ialah kami kawan-kawan pada masa itu banyak yang berpandangan tak perlu sekolah kluster ni, ya. Sebabnya bila tengok kriteria yang diberikan oleh kementerian masa itu, kita kata this is a waste of time. Sebab nama-nama sekolah yang you akan umumkan, kita dah boleh agak dah. Jadi dia akan dengan sekolah SBP, dia akan pergi kepada premier school, ya. Jadi dia dah memang macam tu dah, ya. Jadi kenapa mesti bincang
dan hantar pegawai pergi beberapa buah negara lawatan sambil belajar untuk melihat sistem. Very interesting, ya. Dan okeylah, tak apalah nak buat sekolah kluster. Now, saya kata our ni sebab bukan saya seorang, kami beberapa orang kata kalau sekolah kluster, katalah nak tiru ada satu istilah yang digunakan di Amerika Syarikat, maka satu sekolah dipilih sebagai sekolah kluster, dia macam jadi sekolah mentor kepada sekolah di sekeliling dia. Tapi kalau sekolah tu berada jauh daripada orang lain, ya, dia tak jadi mentor kepada orang lain. Jadi buat apa? Dia tak jadi sekolah kluster. Ya? Maknanya dia tak memberi manfaat kepada sekolah di sekitar. Jadi kluster itu, nama pun kluster kan, dia dalam gugusan. Jadi ada satu sekolah kluster, yang lain tu di mentor supaya satu hari sampai. Okey. Kemudian ada award dana kepada sekolah kluster. 500,000 ke 700,000 sekolah kluster dapat. Yang itu kami tak setuju. Sebab saya kata sekolah kluster yang nak bagi tu, antara ciri-cirinya itu dengan jelas menunjukkan sekolah tu sekolah dah lama, sekolah dah kuat, dah ada strong alumni, dah ada strong PIBG, dah ada strong tradition. Sebab itu dia dah di sekolah kluster, sebab kriteria itu gitu. Saya kata bukan bagi duit kepada sekolah kluster ni. Kalaupun nak guna istilah sekolah kluster, you bagi tax exemption, you bagi tax incentive kepada alumni dan sebagainya. Itu lebih mahal daripada 500,000 itu. Ada sekolah kluster, kalau boarding school, dia boleh cari juta. Itu tidaklah satu yang susah untuk dia mencari beberapa juta. Tetapi kalau you bagi dia tax incentive, dia boleh double jutaan yang dia dapat itu. Tetapi you bagi dia 500,000, you bagi dia 700,000, dia ambil, kan? Dia tak tolak, ya. Tetapi kenapa itu yang timbul, bukankah lebih baik berjuta-juta yang diberikan kepada 200 atau 300 sekolah kluster itu, sebab satu dapat 500,000 kan, dihantar ke sekolah di luar bandar itu. Sebab sekolah kluster by definition don't need that money. Dia perlu dapat bantuan facilitation untuk dia jadi lebih autonomous. So sepatutnya sekolah kluster itu diautonomikan, bukan diberi duit lagi. Ya, itu masalah yang kita hadapi. Jadi kenapa buat sekolah kluster saya pun tak tahulah, sebab dia jadi macam tu. Kemudian kita ada SPT, sekolah prestasi tinggi, dan ada sekolah kluster naik tarang pula jadi SPT, dapat duit lagi. Jadi ada pertandingan sekolah kluster dan SPT. Jadi pada saya yang dibantu itu sebenarnya begini, ya. Kita ada satu masalah. Ini saya minta maaf kalau saya guna boarding school as an example, but this is real, ya. Satu ketika dulu ada satu school of thought di kementerian yang kata kita tak boleh teruskan dengan sistem sekolah asrama penuh ni. Kita sepatutnya melakukan pendemokrasian pendidikan. Saya setuju pendemokrasian. Tetapi pendemokrasian jangan suruh yang laju tu slow down supaya yang slow boleh kejar. Pendemokrasian means yang laju tu benarkan terus laju, you bantu yang ini. So ada perubahan-perubahan dasar di peringkat kementerian, even dengan 64 boarding school itu yang menyebabkan suasana dia begitu, ya. Okey, ada lagi? Nak rasa Datuk ni bukan mewakili kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad. Saya nak tanya dua soalan lah. Soalan pertama, Datuk setuju tak dengan exam rented? Sebab saya memang tak setuju dengan exam rented. Peperiksaan. Ada sebab dia mengkelas-kelaskan manusia A, B, C, D, E. Yang E tak payah belajar, masuk kampung. Yang A jadi profesor kangkung. Jadi saya rasa memang tak setuju lah. Sebab pertamanya dia mengkelaskan, lepas tu dia dapat ilmu tak bijak sangat pun. Belajar macam tu lah.
bincang masalah lain tak tahu. Tak baca buku kan, baca buku apa yang dia baca je lah. Engineering je. Yang masalahnya buka wiki copy paste je. Masalah tu. Okey, yang kedua, pengajian falsafah di pendidikan Malaysia, adakah wajar atau tidak? Tidak, terima kasih. Rok gila soalannya. Ya, soal perpiasaan saya fikir kita senada, yakni kita memang tak minat dengan exam orientation itu ya. Dan nampaknya ada usaha untuk tidak jadikan sekurang-kurangnya di peringkat sekolah. Nampaknya kita dah mula secara agak radikal juga, dan itu patut dipuji. Kita tak lagi begitu exam oriented, cuma yang ganti tu ada banyak masalah juga, yang PBS dan sebagainya. Tak apalah, itu perbahasan mungkin di ruang yang lain. Saya sangat setuju falsafah itu diajar di universiti. Tidak semestinya falsafah as in Socrates ke Plato ke, tetapi dalam maksud meaning of life. Ya, meaning of life. Ya. Boleh panggil falsafah, boleh panggil apa saja, tapi maksudnya begitu. Dan lain-lain mata pelajaran, lain-lain jabatan di universiti, tentulah treatmentnya berbeza. Ya. Tetapi tidak pula misalnya orang yang mengambil jurusan kejuruteraan atau accounting langsung tidak belajar falsafah. Sekurang-kurangnya dia belajar maksud yang saya katakan tadi, the meaning of life. Ya. Misalnya dia nak jadi seorang accountant, sekurang-kurangnya dia boleh memahami peranan dia sebagai manusia yang bertugas sebagai accountant, ya, dalam konteks sebuah organisasi, supaya tidak jadi terlalu individualistik, ya. Dan kena ingat, dia juga jadi suami, jadi isteri pada waktu belajar, dia anak ataupun dah jadi suami atau isteri ketika dia belajar. Jadi soal the meaning of life, itu sangat-sangat mustahil. Tetapi kita seolah-olah seperti dah tak mengajar. Ya. Saya tak kata, sebab ada universiti yang cuba mengajar sedikit sebanyak. Ada dekan yang cuba masukkan elemen-elemen falsafah. Sebab universiti dia ada dua kursus yang selalunya dijadikan wajib. Satu ialah University Required Course, yang paling popular ialah TITAS dan keusahawanan. Ya. And then ada fakulti yang menggunakan juga apa yang dipanggil Faculty Required Course. Ya. Ada jabatan yang ada. Misalnya kalau you single major sejarah di Fakulti Sastra Universiti Melaya, University Required Course ialah sejarah Malaysia. Okay. Dan dalam sejarah Malaysia, kalau zaman saya dulu, walaupun tidak diajar falsafah, tapi dia ada satu topik yang dipanggil the meaning of history. Itu falsafah lah. Ya. Jadi tak belajar sejarah, tak tentu pasal menghafal, tak tentu pasal, tapi the meaning of history. Ya. Kalau di jabatan sejarah, kalaupun dia tak belajar falsafah per se, as a subject, tapi kalau dia belajar the meaning of history, that is to me paling kurang lah dia kena belajar as a student of history di Fakulti Sastra di mana-mana universiti. Tapi Universiti Melaya itu kebetulannya itu tinggalan Kukai Kim dan sebagainya, jadi benda itu nampaknya masih kekal. Ya. Tetapi saya tak boleh kata the same is happening to all departments. Ya. Jadi harus benda itu harus diajar. Bahkan kalau ditanya saya, dia mesti diajar di universiti pada dengan lain fakulti, lain jabatan, lain treatmentnya, lain cara dia. Ya. Okay, right, ada lagi. Yang mana depan belakang?
Kalau dekat tu boleh ambil sekali lah, senang. Sian mesti kan dia kalau Tak apa, memang sambil jalan tu dia nyata saya kan. Supaya dia kira pun saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu soalan. Ini berkaitan dengan isu yang berunsingkan dunia perguruan, iaitu isu pentadbiran berasaskan sekolah, itu PBS. Guru. Okey, yang mana kalau tengok ramai guru yang runsing dan juga mereka banyak memberi komen negatif lah tentang sistem yang dilaksanakan, sehingga ada satu page di Facebook iaitu mansuhkan sistem PBS yang bantah PBS. Dan kalau tengok yang mana guru terpaksa mengajar satu kelas 40 orang, dan guru bukan saja 40 satu kelas mengajar satu kelas saja, tetapi mengajar 6 kelas, dan perlu dimasukkan data ke dalam sistem. Dan sebabkan jam terpaksa bangun pagi pukul 3 pagi, 4 pagi untuk key in data. Jadi menyebabkan guru tak cukup tidur. Guru terpaksa meluangkan banyak masa kepada key in data tu lah. Dan bagi pendapat Datuk, adakah ia relevan untuk dimasukkan? Dan adakah sistem lain yang boleh menggantikan, yang lebih baik untuk menggantikan sistem PBS itu? Mohon. Terima kasih ni cikgu. Soalan Dok, saya nak tanya balance between the research university and teaching university. Jadi kita tahu universiti termuka di dunia ni, pelajar dia pun tak ada apa pun kalau dah ranking kan. Kebanyakan penekanan kepada research kan. Jadi bila kita cakap research ni, maknanya lagi banyak postgraduate student kan. Jadi dalam KPI KPT tu sendiri, bila banyak postgraduate student, kita terpaksa kurangkan undergraduate student. Jadi adakah ni bertepatan dengan KPI KPT yang nak akses kepada education? Dan kita tahu antara universiti yang paling mengurangkan undergraduate student sekarang ada UPM lah. Dan Vice Chancellor dia dahulu pun dah ke KPT sekarang. Jadi adakah ni satu fenomena yang bagus untuk universiti kat Malaysia atau macam mana? Sebab saya di Boston minggu lepas, saya bertemu dengan Anthony Siski. Dia cakap antara problem paling besar universiti Malaysia ni, the fundamental problem ni, kita nak research university tapi culture tak ada. Kita tak ada postdoctoral sebagainya. Lecturer pun habis PhD dia terus jadi lecturer. Dia tak ada proses postdoctoral, dia tak masuk pun. Jadi adakah kita ni ready ke tak sebenarnya untuk research ni? Dan soalan terakhir saya, kenapa KPT bila award research university tu 4+1? Kenapa tak semua universiti? Kalau kita tengok oceanology kan di UMT yang asalnya institute pada UPM. Jadi takkan saya tak fikir di UPM sekarang oceanology tu masih ada kan. Jadi apa fokus sebenarnya research university kat Malaysia ni? Saya Bang Bang. Soalan takut lagi panjang soalan ni. Okey, kenapa PBS diperkenalkan? Ia sebagai cara untuk menjawab exam orientedness di sekolah kita. So memang betul dan bagus langkah untuk menghentikan soal terlalu mementingkan peperiksaan. Replacement dia PBS itu pun sebenarnya baik. Cuma persoalannya ialah pelaksanaan dan persediaan untuk pelaksanaan. Saya duduk 3 jam dulu dekat Pejabat Pelajaran Daerah Temeloh, belajar daripada pegawai-pegawai PPD dan setiausaha peperiksaan untuk memahami masalah itu. Dia ada 2-3 perkara. Satu ialah PBS hanya sesuai untuk kelas yang nisbah pelajarnya 1 hingga bawah 20. So bila nisbahnya ialah 1:30 atau 1:40, situ ada masalah. Masalahnya cikgu tu beban dia lebih.
Kenapa lebih? Kerana di bawah sistem PBS dia tak ada buku teks. Guru yang mengajar kena menyediakan evidence dia, ya. Dan bila menyediakan evidence ini ada dua masalah. Satu, guru yang baru keluar daripada IPG atau Fakulti Pendidikan, dia diajar dengan cara lama, menggunakan buku teks, dia belum bersedia, dia tak disediakan sangat. Dan kalau guru tu baru pula, adakah dia sudah sampai ke tahap dia mampu menyediakan evidence yang baik? Sebab kalau evidence itu tidak baik, maka band sistem yang digunakan itu mungkin questionable, ya. Jadi itu satu isu. Isu yang kedua, akses kepada internet. Memang betul lah, kalau suami yang berjaga malam menghadap komputer, agaknya tahanlah sikit. Kalau isteri yang berjaga malam, itu masalah besar tu. Saya dengar yang kementerian cuba nak atasi masalah akses itu. Agaknya itu sebab kenapa ada company telco yang diberikan mandat atau kepercayaan untuk banner tower di sekolah dan sebagainya. Saya tak tahu detail sangat, ya. Tapi berbalik kepada the actual PBS itu ialah soal, kalau kita nak buat juga boleh, tetapi dengan syarat, satunya tambah kerani di sekolah, ya. Supaya guru tadi dia taklah kerja memasukkan data tu bukan kerja dia lah, kerani itu perkeranian, ya. Atau kita gunakan TA, teacher assistants, sebab kita ada ramai graduan Fakulti Pendidikan dan diploma pendidikan, ya, yang tak ada kerja. Saya sempat selesaikan yang ISMP, IPTA. Ini Rahman Comot punya kerja lah, ya, dengan kawan-kawan. So kita sempat 10,000 jawatan baru. Itu pun berebut dengan DPLI dan sebagainya. Tapi at least, but now yang IPTS ni masih ramai, ya. Jumlahnya agak besar juga, dan mereka dah ada persatuan dia sendiri. Saya ingat 3-4 ribu, ya, yang belum ada placement. Walaupun betul lah, bukan bermakna bila you keluar situ you wajib dapat kerja sebagai guru, tetapi jumlah yang tak dapat itu saya fikir terlalu banyak. Jadi kita harus ini. Okey. Soal research university. Pada fahaman saya, kita memperkenalkan konsep research university di negara kita ini mungkin bagi 1-2 universiti itu sesuai, tapi mungkin 2-3 lagi belum masanya. Ini susah nak dibuktikan sebab tak ada dokumennya, tetapi saya kebetulan ada di situ pada masa itu, dan saya dapat merasakan bahawa antara faktor utama kenapa kita adakan research university ialah untuk mengejar ranking. Okay. Ya. Jadi matlamat yang tak berapa tepat, ya. Tapi saya minoriti yang kata begitu, walaupun ketika saya dalam pentadbiran, ya. Jadi bukan soal 4+1 dan campur yang lain. 5 tu pun sebenarnya mungkin tak begitu, ataupun kita tergesa-gesa, dan you bebankan universiti itu sebenarnya. Memang betul dia dapat peruntukan dan sebagainya, tapi you tanya pimpinan universiti yang tiba-tiba jadi RU tu, dia pening tau. Sebenarnya dia pening, ya. In all honesty, I can tell you 2-3 universiti tu dia pening sebab dia tak jangka yang dia tiba-tiba diberikan tanggungjawab yang sebesar itu. Okey, soal jadi kalau kita lebih gradual, ya, dan lebih natural dalam proses universiti itu menjadi research university, maka mungkin isu-isu budaya research itu boleh diatasi dengan lebih cepat. Kemudian itu kita ada juga masalah, yang ini saya tak salahkan dasar, saya tak salahkan pimpinan universiti. Okey, kita ada 5 research university, tak apa, dah ada dah. Berbalik kepada asal tadi, budaya ilmu, kalau ia tak diamalkan, maka research culture itu susah juga. Saya bagi contoh.
Satu, apabila seorang pensyarah nak apply untuk dana research, kita ada masa tak berapa percaya kat pensyarah muda. Jadi kalau pensyarah tu muda, dia rasa-rasa kalau dia mohon tak dapat, jadi dia kena cari pensyarah senior untuk tompang nama. Itu yang ada masa research project itu, nama dia sebaris. Yang satu dua tu senior lecturer, dia tak buat apa pun, yang buat ni yang junior ni, ya. Tapi dia dapatlah juga nanti dalam resume dia, tambahlah research work dia. Tapi sebenarnya yang buat kerja ni yang 2-3 orang yang junior ni, kerana kita masih ada masalah seniority, ya, di universiti dan sebagainya. Satu lagi ialah, dan saya dengar perkara ini Idris Jusoh dah bawa, dan saya harap dia berjaya, sebab kita ada 2 fund yang besar untuk research. Satu di bawah Kementerian Pendidikan dan satu di bawah MOSTI. Yang di bawah Kementerian Pendidikan dipanggil Fundamental Research, yang di bawah MOSTI dipanggil Applied Research. Siapa yang selalu buat research akan beritahu kita antara fundamental dengan applied itu tak semestinya ada a clear line, depending on the discipline, ilmu yang terlibat itu, ya. Jadi sepatutnya dana itu disatukan. Kita tak perlu ada 2 dana, sebab nanti dia timbul birokrasi, ya. Kementerian Pelajaran, Kementerian Pendidikan lain dia punya borang, MOSTI lain dia punya borang, ya? Sebab lain keperluan, lain target. Jadi pernah berlaku pensyarah yang minta untuk fundamental di bawah KPT dulu. Kita kata tak boleh, ini bawah MOSTI, dia kena isi borang lain, kena rewrite the proposal dan sebagainya, sebab MOSTI punya keperluan lain. So that kind of bureaucracy is actually not needed, ya. Biarlah pensyarah tu mengisi borang responden daripada dia mengisi banyak sangat borang. So that part we have to overcome, ya. Yang lain-lain itu saya fikir banyak but there are real, genuine, excellent researchers dalam universiti kita. Saya tak nafikan, ya. Cuma the next question ialah bagaimana kita mengukur quality research itu. Masa saya di KPT, kita ada satu dasar yang dipanggil commercialization. Maknanya research itu kena di-commercializekan. Nasib baiklah kita di KPT, kita tidak memaksa percentage yang tinggi untuk universiti commercialize dia punya research produk. Sebab 2 perkara. Satu, kalau you letak KPI profesor dan researcher itu ialah commercialization, jawabnya payahlah dia punya appraisal tu nak positif. Sebab dia by definition an academician, bukan marketing agent. Jadi nasib baik kita tak letak di atas pundak dia untuk itu. So biasanya universiti kita minta tubuhkan agensi dia sendiri untuk buat marketing. I thought that was quite right. Dan yang keduanya ialah kita tak letak percentage yang tinggi yang mesti commercialize. Sebab ada benda tu siapa nak beli pun, sebab dia fundamental research. Misalnya universiti banyak buat fundamental research. Yang kedua ialah saya selalu hati-hati, dan ini termasuk bos saya Datuk Seri Khalid juga selalu pesan dekat universiti, jangan seronok sangat mengejar pingat emas antarabangsa yang dimenangi kerana research produk, ya. Ada setengah-setengah gold medal tu orang kata berprestige lah, ya. Tapi ada setengah-setengah tu dia tak berapa berprestige, dia suka-suka buat, ya. Jadi dia seronok, jadi kita pun seronok. Sebab tu dia laku, sebab kita seronok masuk, sebab kita boleh dapat banyak gold medal. Jadi gold medal di persidangan penyelidikan antarabangsa tak semestinya menunjukkan kualiti research itu. Sebab ada yang betul-betul berprestige, ada yang setengah tu questionable, ya, questionable. Okey? Okey, baik. Kita ada dalam 15 minit lagi, insya-Allah. Assalamualaikum, nama saya Indrawan.
saya nak tanya Datuk, kalau Datuk menjadi Menteri Pendidikan kembalilah, mungkin satu hari bukan doa mengurusi tadi yang disebut-sebut tadi, kita dapat lihat kita punya masalah di Malaysia ni ialah sejauh mana kemampuan sistem pendidikan kita mampu untuk mewujudkan perpaduan. Okay. Sebab daripada umur saya daripada belasan tahun dah sampai dah 43 tahun ni, tak lagi nak pergi dunia lain dah. Saya lihat waktu saya belajar di Universiti Melaya dulu, saya lihat perpaduan tu langsung tak ada. Kelompok Cina dengan Cina, Melayu dengan Melayu. Dan sekarang ni saya lihat pelajaran anak saya, kata 5 ni, cubalah dia masukkan unsur-unsur perpaduan tu, tapi saya tengok orang lagi menyampah yang bukan Melayu ni lah. Terutama subjek-subjek sejarah. Sejarah Islam tu boleh dikatakan dalam form 4 tu setengah mungkin kot dimasukkan, diajarkan, nak dimomokkan kepada student-student bukan Melayu ni. Jadi bila dia belajar, saya tengok bila belajar sejarah Islam tu, saya dengar ramai yang mengeluh. Jadi kita tak tahu sebenarnya apa yang boleh kita masukkan di dalam sistem pendidikan kita untuk mewujudkan perpaduan, supaya orang Melayu, Cina, India tu ada semangat cintakan kepada negara dia. Ini kalau menyanyi lagu negara ku pun, kita sendiri sebagai orang Melayu pun tak diri yang betul, apalagi kita nak harapkan orang Cina ataupun orang bukan Melayu untuk diri yang betul, untuk menunjukkan salah sebagai ciri kita ni adalah warga negara yang baik. Okey, terima kasih. Datuk akan jadi Menteri Pendidikan dalam kerajaan yang lain. Korang ni bunuh aku kau. Pengurusi ni dia mandang ke depan. Okey. Saya sebenarnya saya UMNO dan Barisan Nasional. Tegar. Saya sebut itu begini sebab bila Pakatan Rakyat menyebut soal alternatif, saya ada masanya berlaku orang kata apa, kontradiksi, konflik dalaman, konflik dalaman. Misalnya bila pilihan raya 208 dan 2013 saya jadi calon di Temelloh. 208 saya tengok ramainya Cina angkat bendera PAS. Saya kata ni silap-silap mati aku ni. Sebagai calon UMNO dan BN, tapi sebagai seorang Demokrat, ni menarik. Bila 2013 makin ramai Cina pegang bendera PAS, Kampung Melayu ada bendera DAP, sebagai calon UMNO dengan Barisan Nasional, mati aku kali ni. Mati betul. Tapi sebagai Demokrat, saya dengan bangganya dalam wacana Sinar Harian kan, kata politik Malaysia semakin rabun warna dan semakin matang. Mampus aku kena pukul dengan orang parti lah apa. Okay. Tapi begitu juga saya sebenarnya, hati kecil saya kata, mungkinkah ini peluang ada pemimpin parti politik yang kuat yang akan kata tutup SJKC dan SJKT. Malangnya tak berlaku. Betul. Itu saya kata. Oleh kerana tak berlaku, untunglah kami dalam UMNO dan BN. Sebab kami tak pernah jawab. Yalah, sebab sama dasar. Bayangkan kalau Pakatan Rakyat membawa, ini bukan cerita politik, ini cerita real. Maknanya, sebab bukan saya seorang, ada orang yang mengharapkan alternatif tu begitu. Okey, satu bab. Untuk praktikal, saya kira kerajaan boleh perkasakan sistem sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan dengan mengambil kira konsep pilihan, choice, termasuk memperkenalkan elektif bahasa, bahasa Mandarin, bahasa Tamil, bahasa Arab dan sebagainya. Sebab permintaan itu besar. Pada waktu yang sama, kita juga kena nilai pengajaran dan pembelajaran pengetahuan agama Islam. Atas dua sebab. Satu, kalau tengok statistik,
yang tak belajar pengetahuan agama tu peratusan terlibat dengan masalah sosial lebih rendah daripada yang belajar pengetahuan agama dan dapat A pun. Ya. Maknanya orang Melayu dan Islam lebih tinggi statistik berhadapan dengan masalah sosial berbanding, bukan jumlah, bukan number, tapi peratus. Ya. Yang keduanya, kenapa dalam keadaan Islam begitu ditekankan, dalam SK dan SMK ramai juga kawan-kawan kita yang menghantar anak mereka ke sekolah rendah Islam dan sekolah menengah Islam yang private, dan mereka nampaknya sangat profesional. Kalaupun tak semua, ada yang Al-Amin, Al-Hidayah, Seri, Semi Abim punya, ya, contohnya itu nampaknya mendapat sambutan yang sangat baik di kalangan umat Islam. Jadi yang bukan Islam ada yang lari dari sistem SK dan SMK kerana satunya nak aliran dan soal bahasa tadi, satunya kerana takut sikit sebab SK SMK semakin Islamik. Tapi pada waktu yang sama, orang Melayu pun ramai hantar anak dia ke sekolah Cina. SJKC Bandar Lancang di Temeloh itu lebih ramai Melayu daripada Cina. Ya. Sebenarnya sebab yang Cina tu hantar ke SJKC yang lebih baik. Bila you dengar orang politik bagi bercakap, you kena tanya dia kenapa. Saya ceritakan sebab tu kalah. Dia patut jangan cerita. Cerita separuh je boleh menang. Jujur sangat tu bahaya. Jok je lah kan. Makin malam. So jadi soalnya begitu, ya, soal bagaimana. Kemudian ada idea berkongsi dengan kawan-kawan soal perpaduan tadi. Dengan menggunakan dasar baru Kementerian Pendidikan, yakni satu murid satu sukan. Okey. Satu murid satu sukan kalau tak betul caranya membebankan cikgu tau. Dan guru-guru dah ramai yang mula komplain kerana kena terlibat dengan kegiatan sukan pada waktu petang dan sebagainya. Sedangkan banyak juga sekolah yang tak ada kemudahan sukan yang secukupnya. Tetapi beberapa buah sekolah, ini kalau nak guna kluster. Tadi you tanya, siapa tanya kluster? Kita boleh guna satu murid satu sukan ni sebagai satu cara amalan kluster yang sebenar. Beberapa sekolah yang berdekatan berkongsi kemudahan sukan, ya, dan murid itu dia bergerak dari satu sekolah ke satu sekolah. Misalnya dia sekolah A, B, C berdekatan, seberang jalan atau sebelahnya belah. Pelajar A kerana dia nak main bola keranjang, tapi sekolah A tak ada, tapi sekolah B ada, so dia pergi ke sekolah B, ya. Dan itu sistem yang boleh ada cikgu-cikgu cakap dengan saya, "Din, kau gila buat kerja macam tu, menambah workload." Saya kata nanti dulu. Itu ideanya. Kalau nak amal, kena baliklah kepada yang saya sebut tadi, kena tambah pekeraniannya, kena tambah teacher assistant, bukan, kena wujudkan teacher assistant. Benda ni boleh berjalan, ya. Cuma saya ada satu reservation, bukan tak setuju dengan saudara, reservation saja. Kerana ada waktunya bila bincang soal pendidikan sekaligus dengan perpaduan, ada setengah orang dia tak berapa careful tentang priority, ya? Jadi dia cerita perpaduan itu lebih daripada kualiti pendidikan. Kalau saya kata apa pun cerita tentang pendidikan, kualiti nombor satu, perpaduan nombor dua. Dia kena, ranking dia tu kena betul. Sebab kalau tidak, dia akan terpesong, dia punya matlamat itu. Yang keduanya, perpaduan dari sudut apa? Kalau perpaduan itu maksud dia uniformity, tak selesai masalah. Tak selesai masalah. Dan ini perkara yang saya timbulkan dalam mesyuarat pertama Majlis Konsultasi Perpaduan Negara MKPN. Saya kata majlis ini mesti very sure
perpaduan itu dilihat dari sudut yang bagaimana. Dia tak boleh perpaduan yang ditentukan oleh orang tertentu je. Bila bersesuaian, berpadu. Bila tak bersesuaian, gaduh. Nak menjatuhkan negara atau nak merosakkan negara, you membawa perpecahan. Jadi soal perpaduan ni kena dilihat, ya. Dan yang tentu kita tak mahu ialah indoktrinasi, which is another topic worth discussing, ya. Perpaduan bukan indoctrination, walaupun ada negara yang menggunakan indoctrination untuk perpaduan. Saya tak fikir kita mahu perpaduan dalam bentuk indoctrination itu. Saya percaya perpaduan itu akan datang, dan perpaduan, kalau ikut Profesor Syamsul Amri ini, dia kata kita dia kata dah 50 tahun lebih merdeka, nak kata tak berpadu langsung, kita dah sampai ke satu tahap, dia guna istilah social cohesion. Sebab kalau tak sampai ke situ, kita ni dah hancur lebur dah. Dengan komposisi kaum kita ini dah hancur lebur lama dah. Tetapi we manage. So kita dah sampai ke satu tahap yang dikata social cohesion. Tetapi kita masih belum sampai ke tahap yang kita semua impikan, kerana berlaku kontradiksi. Dan kontradiksi itu berlaku dalam 9 aspek, ya. Top 2 ialah R&R, race and religion, ya. Kemudian yang 7 lagi tu bahasa, pendidikan, kedudukan geografi, termasuk jurang pendapatan, ekonomi, ada 9 item itu. Jadi kerana ada kontradiksi itu yang kita belum sampai kepada perpaduan yang kita idamkan. And then you kena tanya balik, kontradiksi yang berlaku secara natural atau kontradiksi yang diadakan. Itu pun satu bab yang juga boleh dibincangkan. Okey, terima kasih banyak Datuk Master dan Lewat. Mana rasa mungkin akan datang kita akan buat pasal perpaduan pula. Datuk kena terima lah, tidak nanti kita kejar dia, pejabat dia. Akan datang insya-Allah. Okey, kita bagi satu tepukan pada Datuk.